Warga asing berniaga lari tinggalkan makanan diserbu aktivis. Bayangkan, diorang sanggup kau belah, tinggal makanan. Fresh gini, makanan. Kondo mana dah? Dia ada boleh kambing. Tindakan beberapa aktivis menerjah kegiatan perniagaan warga asing di Pasar Borong Selayang menyebabkan ada peniaga warga asing lari meninggalkan makanan untuk dijual. Kehadiran para aktivis berkenaan menyebabkan warga asing berasa tidak senang duduk kerana khuatir aktiviti mereka diketahui oleh pihak berkuasa. Terdapat juga dakwaan mengatakan ada warga asing yang menghuni di perumahan flat berdekatan membela kambing di tingkat 14. Rata-rata netizen meluahkan kebimbangan terhadap warga asing yang dilihat semakin ramai dan menguasai penempatan serta premis-premis perniagaan di sekitar Selayang. Bayangkan, diorang sanggup kau belah, tinggal makanan. Fresh gini, makanan diorang ni. Kita ambil makanan dia. Kat mana? Taman Sri Murni. Taman Sri Murni. Tempat ni tak banyak kali. Bukan banyak kali lah. 2-3 kali dah pada kan. Tengok. Dia sempat lari tadi. Dapat tak? Tengok ni. Ada lagi. Ya, lagi Tutup lagi. Kan sejuk nanti. Kan dia tak boleh berniaga. Kuat. Pesan kau balik. Kan nak berniaga tak boleh. Diorang kan mesti ada balik kan? Diorang mesti ada balik kan? Diorang mesti ada. So kesian lah, diorang nak berniaga. Mesti ada. Kita nak kacau Tak kacau. Barang nak kita nak kacau. Cuma kita bertikaikan. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita bertikaikan. Tengok macam-macam ada. Ni apa benda ni? Donat kan? Dengar izin tak jaga lah. Izin tak jaga lah. Tak tengok izin. apa benda kekotoran ni jatuh kat atas apa semua. Assalamualaikum. Semua nampak? Tadi ada orang duduk sini. Mana semua orang? Ni ada lagi. Ada. Diorang dah start norok kan? Suka diorang. Hilang lari mak penuh. Penuh tau. Penuh semua kat sini. Aduh. Ni dekat Selayang. Bandar Selayang. Ada satu, aku tak rasa flat mana kan, kondo mana dah. Dia ada boleh kambing. Kat atas tingkat 14 kat satu. Gila kan? Tingkat 14. Okey, kita nak buat terjah sikit. Nampak? CCTV semua live. CCTV live. Ini semua pendapatan dorang, nampak? Dorang menyorok pun tak guna. Kita dah rakam dah, nampak? Sepanjang perjalanan ni, nampak? Itu tadi kita lari jalan kosong kan, tengok ramai dah sana. Ambil tu. Gila. Ni, kalau pagi tadi biasa ya. Ayo. Dah kakak ni. Oi. Ramai. Ini dia dah bagi notis. Ini semua rumah Rohingya. Ini dah ada Abang Koroy. Ni Rohingya kat sini. Orang datang sini, dia pergi sana. Orang pergi sana, dia datang sini. Tak Rohingya ni. Wah, penuh kat puncak.